korang. Aku lambat lah. Sekarang kelas apa yang aku lupa? Dah satu balik kan? Ya Allah, Dr. Farid. Tapi tak sangka kan minggu depan dah ada quiz. Baru minggu kedua kot. Ya weh. Tak cik betul lah Dr. Farid. Alah lah korang. ChatGPT kan ada. Tapi kalau guna ChatGPT. Kalau soalan susah macam mana? Dia boleh detect. Tapi kalau tak bagi dia guna phone, macam mana lah? Buang je otak tu. Okay. Betul kan nama aku? Sorry nak tanya, betul ke ni kelas makro? Ya ni kelas makro. Awak pelajar baru ke? Tak pernah nampak pun. Saya tukar course dari course pelancongan. Korang, dia orang dah keluar. Jom lah masuk cepat. Jom. Jom. Kau buka sebab kau belah ni aku masuk. Badri, nama awak apa? Nama saya Sabrina, nama apa? Nama saya Anissa. Kau tu ada sikit pelajar baru ni. Kenapa? Cepatlah Sab. Kita nak pergi kelas aku baik lagi. Lambat. Kalau korang gerak dulu boleh. Kan gerak dengan Anissa. Okay lah. Bye, jumpa kat kelas. Ini depan ni nak makan apa? Weh, korang nak pergi mana? Nak pergi makan dengan Anissa. Jom. Oi, tengok siapa? Kau suka dia ke? Tak. Tengok sana. Something tak normal lah. Apa yang tak normal, macam biasa je. Aku tak faham dah. Something tak normal. Perasaan kau tu, dah. Dia je lah. Kis. Ya? Aku rasa macam tak sedap hati lah. Pasal apa? Pasal Sab. Kenapa weh? Aku rasa kan Anissah tu bukan kawan yang baik lah untuk Sab. Alah, aku rasa boleh sama weh. Aku rasa kita kena beritahu Sab ni. Sab, Ya, buat apa tu? Busy ke? apa ni buku ni? Kenapa? Aku sebenarnya ada benda nak beritahu kau. Boleh tu. Aku, Kis dengan Jannah sebenarnya rasa macam Anissah tu bukan kawan yang baik lah untuk kau. Kau stop lah kawan dengan dia. Kenapa pula? Aku tengok dia okey je. Tak weh, betul. Aku Kis dengan Jannah tak suka lah kau kawan dengan dia. Dia tak elok lah. Kau ni tak beritahu siapa buruk dengan dia macam tu. Tak, betul. Serius. Dah lah. Siapa yang kecam aku ni? Dah banyak sangat ni. Sab, kau okey tak? Kenapa? Okey lah weh. Kenapa weh? Sejak belakang ni macam aku depresi je lah sebab ramai yang kecam aku dekat social media. Siapa macam kau? Anissa, tengoklah ni. Habis semua muka aku dah korek. Ya, aku dah cakap Anissah tu bukan kawan yang baik untuk kau. Tak dah kawan dengan dia. Manalah aku tahu. Habis tu macam mana ni aku tak ada tempat nak luar.
Aku rasa kau kena jumpa kaunseling kot. Tengoklah nanti macam mana. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Oh, awak ke staff yang kau saya tadi? Betul. Liput duduk. Selamat pagi, Sab. Saya nampak kamu macam sedih je hari ni. Ada apa-apa yang kamu nak kongsikan? Ada seorang yang merakam saya ketika saya berundangan di hadapan kelas. Dan masa tu saya tergagap sikit sebab saya lupa. Pada video tu dia buat naik dekat media sosial dengan caption yang menghina. Jadi lepas video tu dah dibuat naik, semua sharekan dan gelakkan saya. Perbuatan ini tidak wajar dan sangat menyakitkan. Dan ia juga merupakan satu jenis bully cyber dan saya akan pastikan untuk bantu kamu ambil tindakan yang sepatutnya. Dan kamu tak perlu rasa seorang diri. Saya akan bantu kamu. Selamat pagi tuan. Ya, selamat pagi. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Saya dah datang ni untuk buat laporan tentang kes bully. Maksud tu rakan sekelas saya nama Sabrina. Saya bukan sekadar dengar, saya dah kumpulkan semua bukti ya tuan. Kalau macam tu, duduk dulu. Sila duduk. Terima kasih tuan. Ya. Sebenarnya kamu tahu ke siapa yang dalam semua ni? Ya tuan, saya tahu siapa yang buat semua benda ni. Nisa, kau buat apa semua ni? Buat apa? Kau pun tak tahu pula Kau tengok ni. Kau tengok kenapa kau semua ni. Lah. Asal pula? Lah. Kau pun tak tahu pula Betul ke kenapa? Baik cakap betul. Bukan. Cakap apa dah Boy? What the heck, girl? What are you doing? Hey, jangan bergaduh. Kenapa korang macam ni? Ni dia kacau aku kat Asia. Kan? Itu budak baik je. Sebenarnya korang punya best friend lah. Korang buat tu. Betul ke? Apa ni? Setiap aku tu. Kenapa ni setiap? Kau ada bukti ke? Jangan berlakon sangat ni. Aku dah ada semua bukti. Mana tunjuk? Inilah bukti. Betul ke korang yang buat ni? Tak sah. Tak bukan kita orang. Benda ni dah report dekat bagai juga. Tak sangka je korang macam ni. Ni, kau nak lagi ni? Dah lah.